Dulu kan I sejenis yang gigih untuk beratur makanan viral, lepas tu makan merata-rata. Tapi sekarang I cari kedai yang selesa. Ada aircon, meja pun banyak. On top of that, harga pun affordable. So suami I bawa lah pergi sini. Sebab kat sini diorang ada 3 family room. So kalau tak ramai-ramai pun macam best. Ini dia jual multi cuisine. Maksudnya makanan dia banyak jenis. Ada Indian style, ada western. Inilah viral teruk panipuri ni. Tapi ni first time I try tau. Kat sini ada jual nasi kaumuk juga. Cuma yang ni dia tak rasa macam Thailand style sangat. Dia lagi rasa berempah. Olio kat sini dia buat macam creamy punya style. So kuah dia banyak. Banyak pun tak ceroy. And rasa every flavour. 3 menu ni ialah lauk yang korang boleh enjoy dengan naan. Banyak-banyak rotinan yang I pernah makan, I paling suka jenis macam ni. Rotinan kosong. Dia macam ada potongan sayur dalam tu. Makan ni saja pun takkan muak. Bukanlah dengan lauk apa-apa pun. Kalau ada rotinan ni auto sedap. Ni dia punya mandi lamb. Harga RM22. Kau tengoklah betapa besarnya portion and banyaknya daging dia bagi. So, I best seller kat sini this pineapple smoothies dengan blue lagoon ni. Kan macam-macam. There's always room for dessert. So korang boleh try this coconut mousse. Kalau datang Ipoh tak tahu nak makan kat mana, boleh try singgah kat sini.